Pernah tak anda tengok sesebuah ladang tu dan fikir, wow, kenapa subur sangat? Macam magic kan? Sebenarnya, ia bukan nasib. Langsung bukan. Hari ini, kita akan bongkar rahsia-rahsia yang digunakan oleh para professionals. Dari cara diorang pilih benih, sampailah cara diorang jaga anak pokok tu. Jom kita mulakan. Okey, pertama sekali, semua info yang kita akan kongsi ni bukan petua-petua biasa tau. Ini semua datang terus dari panduan rasmi yang menggariskan Amalan Pertanian Baik atau APB. Maknanya, ini adalah ilmu yang dah terbukti berkesan dan memang diguna pakai oleh mereka yang pakar. Jadi, persoalan utamanya, macam mana seorang petani tu boleh rancang ladang yang nampak sempurna? Adakah mereka main campak je benih dan berharap untuk yang terbaik? Mestilah tidak. Sebenarnya, ada sains dan strategi yang sangat teliti di sebalik semua ni dan kita akan bedah siasat satu persatu. Baiklah, semuanya bermula dari sini, pemilihan dan rawatan benih. Ini adalah langkah yang paling kritikal. Kalau dari awal dah silap, percayalah, seluruh projek tanaman tu boleh gagal. Jadi, jom kita tengok apa sebenarnya yang para pro ni cari pada sebiji benih. Kriteria ni mungkin nampak macam remeh kan? Tapi sebenarnya setiap satu ni sangat penting. Contohnya, benih tu mesti matang dan cukup umur. Kenapa? Sebab benih yang muda, ia macam bayi pramatang. Tak cukup kuat untuk hidup. Tanaman yang tumbuh pun akan jadi lemah. Ciri-ciri lain macam saiz, warna dan bentuk yang sama tu pula, itu petanda kualiti genetik yang baik dan konsisten. Okey, jadi kita dah pilih benih yang paling cun. Boleh terus tanam ke? Sabar dulu. Para profesional takkan langkau langkah ni. Rawatan benih. Fikirkan ia macam kita bagi benih tu satu perisai atau vaksin sebelum ia masuk ke dalam tanah. Tujuannya? Nak pastikan ia betul-betul dilindungi dan bersedia untuk tumbuh dengan sihat dan kuat. Dan prosesnya sangatlah mudah. Ada 2 langkah je. Pertama, pilih bahan rawatan. Selalunya, orang guna racun kulat macam tiram. Benda ni akan lindungi benih dari penyakit dalam tanah. Kedua, pilih kaedah. Sama ada anda rendam benih tu dalam larutan atau gaulkan saja dengan serbuk racun kulat. Simple je kan? Tapi impaknya besar. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling saya suka. Matematik di ladang. Ya, anda tak salah dengar. Cara pokok disusun dalam ladang tu bukanlah rawak. Ia melibatkan pengiraan geometri yang teliti untuk dapatkan hasil yang paling maksimum. Konsep utamanya dipanggil kepadatan tanaman. Senang cerita, ia tentang berapa banyak pokok yang kita boleh tanam dalam satu kawasan tanpa menjejaskan satu sama lain. Kalau terlalu padat, pokok-pokok tu akan berebut makanan dan cahaya. Kalau terlalu jarang pula, kita dah bazirkan banyak ruang berharga. Jadi, kena ada keseimbangan yang sempurna dan untuk itu ada formulanya. Inilah formula dia. Nampak macam rumit tapi sebenarnya tak. Mula-mula kita ambil luas kawasan. Lepas tu, darab dengan satu angka tetap. Ini macam nombor magic sikit. Nanti kita tengok apa dia. Akhir sekali, bahagikan dengan jarak antara tanaman. Jom kita cuba guna formula ni untuk kes sebenar. Sebuah ladang durian. Dan inilah hasilnya. Dengan formula tadi, kita dapat jawapan yang tepat. 100 pokok durian. Inilah jumlah yang paling optimum untuk 1 hektar tanah. Tak ada lagi agak-agak, tak ada lagi pembaziran ruang. Setiap pokok akan dapat sumber yang cukup untuk membesar dengan sihat. Inilah namanya perancangan strategik. Sekarang, nombor magic yang saya sebut tadi tu bergantung pada sistem susunan yang kita pilih. Di sebelah kiri, kita ada sistem segi 4 sama. Ini susunan grid klasik yang kita selalu nampak. Senang untuk jentera lalu. Di sebelah kanan pula, sistem segi 3 sama, yang lebih efisien macam corak serang lebah. Inilah perbezaan utamanya. Untuk sistem segi 4 sama, angkat tetap atau nombor magic kita ialah 1.0. Tapi, kalau anda guna sistem segi 3 sama, nombor magicnya ialah 1.15. Apa maksudnya? Ini bermakna, dengan hanya mengubah susunan geometri, anda sebenarnya boleh muatkan kira-kira 15% lebih banyak pokok dalam kawasan yang sama. Ini satu strategi yang bijak. Okey, benih dah dirawat, susunan ladang pun dah dikira dengan teliti. Lepas tanam, apa langkah seterusnya? Kita kena bagi perlindungan. Di sinilah sungkupan memainkan peranannya. Apa benda sungkupan ni? Ia sebenarnya apa-apa bahan yang kita guna untuk tutup permukaan tanah di keliling pokok. Fikirkan ia macam selimut atau perisai untuk tanah dan akar pokok yang masih muda tu. Dan faedahnya,
Ya ampun, banyak sangat. Ia kawal rumpai, kurangkan hakisan tanah dan yang paling penting, ia kekalkan kelembapan tanah jadi kita tak perlu siram selalu. Ia juga sejukkan tanah bila cuaca panas. Dan bila bahan tu repot, ia jadi baja organik percuma. Malah ada jenis sungkupan macam plastik Silver Shine yang boleh halau serangga perosak. Satu tindakan mudah tapi faedahnya berlapis-lapis. Dan bahagian yang paling best, anda tak perlu bahan yang mahal-mahal pun. Anda boleh guna je rumput kering, jerami padi atau pelepah kelapa sawit. Apa-apa saja bahan organik yang ada di sekeliling anda. Jimat, mesra alam dan sangat-sangat efektif. Jadi, kalau nak simpulkan, mesej utamanya sangat jelas. Kejayaan di ladang tu bukanlah satu kebetulan atau nasib baik. Ia adalah hasil daripada perancangan yang sangat teliti. Dari sekecil-kecil pemilihan benih sampailah ke pengiraan matematik dan pelindungan tanaman. Sekarang anda dah tahu beberapa rahsia orang profesional. Jadi, persoalannya untuk anda, dengan ilmu baru ni, apa agaknya projek tanaman yang anda nak mulakan? Sama ada di halaman rumah atau di kebun kecil, teknik-teknik ni pasti boleh bantu anda berjaya. Selamat mencuba!